Kembali lagi bersama dengan Hailey. Okay guys, Hailey baca banyak sangat komen. Korang masih confused. Harga yang korang bayar dengan harga yang ada dekat terminal ni, mana satu yang korang kena charge? Jom Hailey tunjuk demo. Okay guys, sekarang ni Hailey nak bayar RM50. Lepas tu, buatlah pembayaran macam biasa. Okay, untuk korang nak dapat harga subsidi RM95, korang kena masukkan MyCard. Sila keluarkan MyCard. Tengok ni. Anda layak untuk pembelian budi RM95 bersubsidi. So, korang klik je, teruskan dengan pembelian. Okey, so korang ambil lah nozzle ni macam biasa. Isi minyak macam biasa. Okey, untuk korang yang nak isi minyak guna liter, korang isi je berapa liter yang korang nak macam biasa. Ikut kapasiti kereta korang. Dah lebih RM50. Korang jangan panik tau. Tadi Hailey bayar RM50 je. Korang jangan stop nozzle korang. Korang isi je minyak macam biasa. Okey, nozzle dah berhenti tau. Tengok ni. Amount dekat terminal RM65.33. Tadi Hailey bayar RM50 je. Okey, so korang letaklah nozzle korang macam biasa. Okey, and then cetak resit. Okey, siap. Jom, ikut Hailey terangkan harga dia. Okey guys, harga yang Hailey bayar tadi RM50. Tapi dekat terminal tadi tulis RM65.33. Itu adalah harga pasaran sebenar. Dengan budi RM95, Hailey cuma bayar RM50 je. Jadi, kerajaan beri subsidi RM15.33. Itulah manfaat yang kita dapat. Jom kita kira sama-sama. Hailey bayar RM50. Jadi RM50 bahagi harga subsidi RM1.99 seliter, Hailey dapat isi 25.125 liter. 25.125 liter darab RM2.60 iaitu harga pasaran seliter. Jumlahnya RM65.33. Jadi daripada kena bayar RM65.33, sekarang Hailey cuma bayar RM50 sahaja. RM65.33 tolak RM50 dapatlah RM15.33 iaitu manfaat kerajaan kepada Hailey. Oh, okey guys, lupa nak bagi tahu. Dekat dalam resit ni juga ada baki kelayakan RON95 tau. Korang jangan lupa check. Lepas ni jangan nak confuse lah. Bye. Hailey Izzati, FMT.